Assalamualaikum semua. Alright, ini adalah telefon mid-range yang terbaru daripada Infinix Malaysia, iaitu Infinix GT30 Pro. So harga dia bermula pada harga yang agak rendah, iaitu RM1,299 untuk varian RAM 12GB dengan storage 256GB. So harga dia memang best, tapi adakah ini telefon yang paling berbaloi pada harga tersebut? Jom kita tengok. Alright, so first sekali jom tengok design dia dulu. Okey, jadi ini adalah telefon mid-range yang lebih berfokuskan kepada gaming. So memang dia punya rekaan belakang ni memang nampak sangat gamer lah. Dia punya estetik tu nampak memang sangat macam telefon gaming yang lain dengan banyak garisan-garisan macam ni. So buatkan telefon ni nampak macam sangat unik berbanding telefon mid-range lain pada harga ni. So ini warna yang paling special untuk GT30 Pro, iaitu warna hitam dark flare. Kalau korang tak suka warna hitam ni, ada lagi dalam warna putih dan juga warna perak. Tapi ada satu benda yang special dekat dalam warna hitam dark flare ni. Okay, sebab yang untuk variant warna hitam dark flare ni, dekat belakang ni dia ada satu lampu RGB namanya Mechanical Light Waves. So kalau korang main game ataupun korang set apa-apalah, akan ada lampu nyala kat belakang ni. So obviously masa main game dia akan nyala, tapi korang juga boleh set kalau waktu nak dapat phone call atau dapat notification ataupun waktu main music, lampu-lampu ni boleh nyala, and then ada macam a few patterns kat sini. So korang boleh pilih mana pattern yang korang nak dan warna dia akan berubah-ubah. So memang sangat fancy lah, walaupun mid-range tapi ada corak yang memang sangat unik macam phone yang lagi mahal. Okay, lepas tu selain daripada lampu belakang tu, dekat bahagian tepi ni dia ada butang trigger ultrasonic. So kalau korang main game, korang boleh main game macam ni guna button dekat shoulder button triggers ni. Okay, tapi satu benda yang aku kurang gemar pasal design telefon ni adalah fingerprint korang memang boleh melekat dengan sangat senang pada telefon ni. So nampak jelas gila fingerprint stain. So itu benda yang korang kena tahu. Selain daripada lampu fangtau dekat belakang ni, satu lagi benda yang best pasal telefon ni adalah screen dia. So GT30 Pro dia gunakan screen AMOLED berukuran 6.78 inci, resolution 1.5K. Lepas tu dia punya refresh rate sangat tinggi, iaitu 144Hz. Dah sangat lebih kurang sama macam telefon gaming yang flagship. Dan juga dia punya peak brightness boleh pergi sampai 4500 nits. Jadi walaupun korang guna telefon ni dekat bawah cahaya matahari yang terik, still lagi boleh nampak dengan tenang. So tak silau sangat. So walaupun ini telefon mid-range yang harga dia agak berpatutan, dia punya quality screen dia rasa macam screen yang flagship. Memang kalau tengok movie atau main game, memang aku rasa sangat best, sangat enjoy. Dan aku suka dia punya bezel pun nampak sangat nipis dekat semua sisi. So memang secara overall screen dia sangat bagus. Okay, sekarang aku nak cakap pasal dia punya specs pula. Of course, ni telefon gaming, kena cakap pasal dia punya chipset dia. So, dia gunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Jadi, ni chipset octa-core dengan node proses 4nm. Kalau tengok dekat benchmark pun, dia punya prestasi dia lebih kurang macam flagship yang dilancar pada 2021-2022. Tapi macam mana dengan prestasi gaming dia waktu aku main game? Alright, so aku main dua game dekat dalam telefon ni, iaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. So untuk PUBG Mobile, aku rasa telefon ni boleh main dengan sangat smooth walaupun pada tahapan grafik yang tinggi. Aku rasa tak ada masalah sangat, boleh main enjoy je. Tapi untuk Genshin Impact, aku main medium graphic settings, lepas tu aku letak 60fps pun boleh main dengan sangat lancar. Memang best main. Of course kalau letak grafik setting yang lagi tinggi, I think telefon ni akan jadi lagi. Tapi kalau main setakat medium setting, Genshin Impact memang rasa sangat best. Lepas tu bateri dia berkapasiti 5500 mAh. Agak standard untuk telefon mid-range yang dilancar pada 2025. Kalau nak cakap pasal battery life, memang lebih daripada sehari, mungkin sampai 2 hari pun perlu tahan. Kalau cakap pasal battery life waktu main game, aku main PUBG Mobile setengah jam, kira macam 5% macam tu. Tapi kalau main Genshin Impact, agak tinggi sikit, setengah jam guna dalam 8%. So aku rasa battery life dia lebih kurang sama je macam telefon mid-range yang lain. Tapi yang best ialah pada charging dia. Sebab telefon ni walaupun mid-range yang agak murah, dia sokong kadar fast charging yang sangat laju, iaitu 45W. Dan charger 45W tu ada sekali dekat dalam kotak. Malangnya Infinix tak bagi kita orang set kotak untuk telefon ni dekat kita orang. Tapi kalau korang tengok dekat video unboxing yang lain, memang ada sekali charger dekat dalam kotak. Dan juga ada charging wireless. Dia support charging wireless banyak 30W. So untuk mid-range ada wireless charging yang laju, fast charging laju, memang sangat cemerlang. Alright, lepas tu dia ada dual stereo speaker. Baguslah for mid-range ada stereo speaker. Tapi aku rasa kualiti audio dia macam biasa-biasa je lah. Tak adalah istimewa sangat. Alright, dia punya sistem operasi dia gunakan Android 15 dengan user interface XOS 4GT. Aku rasa interface dia tak beza sangat kalau korang dah biasa guna telefon Android. Cuma korang perlu tahu yang telefon ni kalau korang bawa keluar dari kotak akan ada, boleh kata banyak juga dia punya bloatware. Okay, dan standard untuk telefon mid-range pada zaman sekarang ni, dia datang dengan Infinix AI yang boleh bantu korang macam edit gambar, nak sunting dokumen,
atau nak buat transkrip audio. Lepas tu semua benda ni boleh buat dengan baik. Dan juga kalau korang nak, korang boleh biarkan AI processing ni buat sekadar dalam telefon ni saja, tak perlu gunakan internet. Alright, sekarang aku nak cakap pasal kamera dia pula. So dekat belakang dia ada dua kamera, iaitu kamera utama 108MP dan juga kamera ultra lebar 8MP. Manakala dekat depan ada satu kamera selfie dalam lubang punch hole ni, yang ni kamera 13MP. Okay, so aku dah ambil banyak gambar dengan video guna telefon ni dan aku boleh kata kamera bukanlah kekuatan utama pada telefon ni, sebab memang hasil gambar yang aku ambil memang boleh kata level-level kamera mid range je lah. Kalau setakat waktu terang tu memang gambar dia nampak fine, nampak okey, nampak cantik. Tapi as soon as korang masuk dalam bangunan di mana tak ada situasi cahaya yang terang sangat, gambar dia dah start nampak macam tak kemas. Memang kalau dalam situasi indoors terutamanya memang gambar dah start nampak kabur, dan kalau korang ambil gambar dalam night mode pun memang boleh nampaklah dia punya noise tu jadi semakin tinggi dan details pun dah tak banyak sangat. Tapi kalau korang ambil gambar dalam situasi yang terang, it's just fine, nampak okey. Alright, waktu nak rakam video, kamera belakang dia boleh record dalam resolution 4K pada kadar 60 frames per second. Manakala untuk kamera depan pun boleh record dalam 4K, tapi dia punya frame rate rendah sikit, iaitu 30 frames per second. Alright, kualiti video dia biasa-biasa je, macam yang boleh dijangka untuk sebuah telefon mid range. Tapi yang buat aku kagum adalah dia punya stabilization. Sebab kalau korang record video sambil berjalan pun, dia punya stabilization dia still nampak kukuh, nampak kemas. Aku ada jumpa telefon lain yang lagi mahal, stabilization dia tak bagus, tapi yang ni kalau korang nak buat kamera vlogging, sesuai. Okey, jadi sampai tu je aku punya ulasan untuk Infinix GT30 Pro ni. Aku rasa kalau korang tengah cari phone mid-range yang murah, yang harga sekitar 1299 dan memang nak fokus untuk gaming, aku rasa ini adalah telefon yang sangat sesuai sebab dia datang dengan specs yang best, dia bateri besar, charging dia pun sangat laju. So, memang nak take movie pun enjoy, so sangat baloi lah. Tapi korang kena accept yang telefon ni ada kekurangan dia, iaitu kamera dia memang tak secanggih mana lah. Of course, ini phone gaming, so itu benda yang aku rasa korang dah sedia maklum. Okay, jadi sampai tu je video kita kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Bagi tahu dalam komen kalau korang berminat dengan telefon ni dan ikuti kami dekat semua media sosial. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.